Batu Caves, sebuah destinasi yang bukan sekadar lokasi pelancongan. Melangkah masuk ke kawasan Batu Caves, pengunjung akan melihat tangga berwarna-warni dengan 272 anak tangga yang menghubungkan ke gua utama. Di pintu masuknya berdiri megah patung emas Dewa Murugan setinggi 42.7 meter, iaitu patung Hindu tertinggi di Malaysia. Ia adalah lambang sejarah, keindahan alam dan spiritualiti terutamanya bagi masyarakat Hindu di Malaysia. Terletak hanya 13 km daripada tengah bandar Kuala Lumpur, Batu Caves menjadi tumpuan pengunjung dari seluruh dunia. Usia formasi batu kapur di sini dianggarkan lebih daripada 400 juta tahun. Namun, ia mula mendapat perhatian sebagai pusat keagamaan sejak penghujung abad ke-19. Pada tahun 1891, seorang pemimpin masyarakat Tamil bernama K. Tambusami Pillai telah mengenal pasti lokasi ini sebagai tempat suci untuk memuliakan Dewa Murugan. Pintu gua utama yang menyerupai veil, iaitu lembing suci Dewa Murugan, menjadi simbol penting kenapa kawasan ini dipilih. Batu Caves sangat terkenal dengan perayaan Thaipusam, iaitu perayaan bagi those yang beragama Hindu. Sambutan ini penuh dengan warna-warni ritual keagamaan seperti membawa kabadi sebagai tanda nazar dan pengorbanan. Tempat yang cantik ini di belakang saya yang berwarna-warni mampu menarik sebanyak 1.6 juta pelancong setiap tahun. Di Malaysia terdapat pelbagai bangsa, agama dan budaya. Thaipusam juga salah satu daripadanya, memberi kita peluang untuk lebih mengenali tradisi masyarakat India tempatan sambil meraihkan semangat perpaduan. Tambahan pula, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah bersyukur kerana kita sebagai rakyat Malaysia diberi cuti umum untuk menikmati semua perayaan-perayaan ini. Jom kita ke Cave Villa Art Gallery dalam sini. Untuk masuk ke kawasan Cave Villa, bahagian ni setiap orang kena bayar RM5, tapi memang berbaloi. Tengok keindahan tempat ni. Batu Caves bukan sekadar gua batu kapur biasa, malah ia adalah simbol budaya, sejarah dan kepercayaan yang menyatukan manusia dari pelbagai latar belakang. Sama ada anda datang untuk menghayati seni bina, belajar sejarah atau mencari kedamaian rohani, Batu Caves menjanjikan pengalaman yang akan terus segar dalam ingatan. Batu Caves bukan sahaja berkait dengan agama, malah ada yang mengaitkan formasi batu unik di sini dengan kisah dongeng rakyat. Salah satunya ialah kisah Si Tanggang, iaitu cerita anak derhaka yang disumpah oleh ibunya menjadi batu. Masyarakat tempatan dulu sering merujuk gua ini sebagai peringatan simbolik bahawa keangkuhan manusia sama ada terhadap ibu bapa maupun Tuhan pasti membawa padah. Batu yang diam di sini menjadi saksi keajaiban alam dan pengajaran moral yang terus hidup. Di dalam gua, seni bina batu kapur yang semula jadi, yang dihiasi dengan patung-patung keagamaan, membawa kita masuk ke suasana mistik yang sukar dilupakan. Negara Malaysia kita yang tercinta mengajar kita untuk menghargai keunikan antara satu sama lain. Batu Caves dibuka setiap hari daripada pukul 6 pagi hingga 9 malam. Saya sarankan semua orang, tak kira bangsa dan agama, datang menyaksikan perayaan Thaipusam tiap-tiap tahun kerana perayaannya sangat unik, meriah, penuh dengan warna-warni dan keunikan satu Malaysia.